Assalamualaikum dan hai, kembali lagi ke rancangan Mari Masak Bersama Minyak MMBM. Rancangan MMBM ni kita bawakan tetamu istimewa daripada kalangan peniaga di kawasan Larut Matang dan Selama yang mereka akan memaparkan menu-menu istimewa mereka menggunakan minyak. Dan bersama saya seperti biasa, saya tidak akan keserongan, bersama saya hari ini ialah Puan Aisyah. Selamat datang Puan Aisyah. Terima kasih. Mungkin Puan Aisyah boleh ceritakan sedikit siapa Puan Aisyah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Aisyah, Puan Aisyah. Nama sebenarnya saya Siti Aisyah binti Kamarudin dan boleh panggil saya Puan Aisyah je lah. Okey, saya sebenarnya pengurus Nadi. Di Nadi di Pokok Asam. Okey, saya telah menjadi pengurus lebih kurang dalam 6 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Saya dah 6 tahun dah, daripada 2018 lagi saya jadi pengurus kat sini. Dan itulah, memang saya pun minat juga masak-masak kan. Memang terima kasih lah sebab buat saya. Okey, jadi lokasi tajaan rakaman kami hari ini ialah berada di Nadi Pokok Asam. Jadi penonton, kita mungkin nak tanya-tanya Puan Aisyah ni nak masak apa, sebab Puan Aisyah minat masak tau. Jadi apa menu Puan Aisyah hari ni tu? Okey, menu kita pada hari ini nak kata simple tak simple, nak kata dia sedap untuk kita makan pagi, sedap untuk makan petang. Dia masa sesuai lah. Dia masa sesuai. Apa tu? Okey, menu kita hari ni ialah roti sardin goreng. Mak mertua terkejut. Sebab mak mertua saya memang suka roti ni. Saya masak macam, sedaplah pula, sebelum ni masak macam biasa-biasa je. Puan Aisyah masak tu nampak satu kelainan lah. Jadi menjadi kegemaran mak mertua dan mak saya, keluarga mak saya semualah. So mungkin akan jadi favourite saya juga selepas ni. Kita akan tengok lah macam mana Puan Aisyah hebat atau tak hebat di dapur. Okey, jom.